Tak. Cikgu. Bangun semua. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Okey, duduk. Okey, murid-murid. So, hari ini kita akan ada satu program, iaitu program Jom Membaca selama 10 minit. Jom membaca bersama. Jadi, cikgu nak awak keluarkan bahan bacaan yang awak boleh baca untuk kita baca bersama. Okey, boleh keluarkan. Tidak wajib Sebenarnya saya nak membaca juga macam orang lain. Tapi saya tak dapat melihat. Ifan dah dengar tak aku baca buku ni? Nak. Tapi aku tak boleh nak baca, aku tak nampak. Kalau macam tu, aku bacakan untuk kau. Perkara yang membatalkan puasa. Makan dan minum dengan sengaja. Kan seronok saya dapat melihat dan membaca buku. Sengaja. Pesan perpanjangan hari. Irfan, apa kau buat kat sini? Tongkat aku hilang, aku tak tahu letak kat mana. Jom aku bawa kau. Okey. Irfan, awak dari mana? Dari bawah cikgu. Oh, Kenapa? saya baru nak jumpa awak. Saya ingat saya nak tunjukkan satu buku dekat awak ni. Buku Satu buku yang awak boleh baca. Buku apa cikgu? Buku ni awak kena tahulah. Irfan, ni buku yang saya cakap tu. Buku ni menggunakan tulisan Braille. Jadi awak boleh guna jari awak untuk membaca. Macam mana saya nak baca cikgu? Saya kan tak nampak. Awak boleh guna jari awak. Ah. Cuba gunakan jari awak. Awak rasa dulu. Yalah cikgu, saya boleh baca. Okey Irfan, nanti awak gunalah buku ni untuk membaca. Jangan bersedih tahu, setiap orang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Okey cikgu, terima kasih. Okey, cikgu nak kena pergi kelas dulu ni. Walaupun saya tak nampak, tapi ada cara lain untuk saya membaca. Jom kita luangkan 10 minit untuk membaca bersama pada 23 April 2026 dari jam 11 pagi hingga 11.10 pagi. Ambil buku kegemaran anda dan mari kita mulakan.